bau dekat guard tadi you. Awek tadi ada dalam live aku tak? Awek tadi ada tak? Kalau ada aku nak cakap hai awek yang tadi. Kenapa kanda tak letih? Kau letih. Mes sini kau ada makcik tak? Mes sini aku bagi makcik kau letih. Kau nak tak? Oi. Kau ni kenapa? Datang buat tabiat ke? Tak, aku nak jalan kaki. Aku memang suka jalan kaki. Dia pun tahu dah kalau dia tumpang aku memang tak nak. Sebab kalau benda tu memang kalau naik menatang tu, sebab dia laju lebih 30 km tau. Lebih 30 km pula. Lebih 30 meter. Bila lebih 30 km lebih 30 dia kena ban. Kalau macam naik basikal kau gayuh tak sampai 30. Terkejut juga saya. Yang editor saya tu perempuan. Kau mesti tak pernah tengok kan lawa. Dua-dua saya ada 2 editor, dua-dua perempuan. Saya cuma nak konsisten je tak boleh lagi. Maksud dia saya kena pakai 2 contoh. Yang ni video hari ni dia, video besok pula dia pula gila. Baru konten tu cepat. Pergi mandi mal, sabar boleh sabar. Anik mana tak rindu ke? Saya baru bawa balik jumpa dia tadi. Anik mana tak rindu ke? Anik aku baru balik jumpa dia. Kau faham tak? Harap mal permanent. Dia macam ni. Okey, ini saya dengar ni. Dengar saya nak bagi tahu korang. Batch first ni korang rasa batch ni yang paling hype betul. Okey. Dia simple je. Memang akan hype benda tu. Tapi kalau korang tak keep on edit setiap masa, contoh untuk apa ni orang panggil? Untuk next time tahun depan kan diorang ambil pengambilan permanent betul. Bila video tu tak ada, korang akan jadi macam dilupakan. Bila dilupakan tu, bila korang dah dilupakan, nanti benda tu diorang tak akan ingat. Diorang tak akan rasa benda tu hype. Sekarang mungkin maybe aku ni lebih kurang macam mau pada Karina. Okey, Karina kau tengok, walaupun diorang tak bersama, tak together, tapi sentiasa ada. Kau faham tak? Macam itu. Benda yang macam itu yang aku nak sebenarnya. Tak nak hitamkan balik rambut. Saya tak boleh hitamkan balik. Hitam dosa lah.
Saya biar je, saya potong sampailah hitam ni. Sungguh laju, dik. Abang tahu bila kau besar nanti, dik, kau akan menjadi seorang atlet yang berkejaya. Cara larian tu walaupun macam kura-kura, tapi abang yakin, dik, tengok daripada muka boleh pergi jauh. Jauh daripada sukan. Lebih baik duduk rumah, kerja office je lagi bagus. Dia nak bergambar tapi dia malu. Aku biar je, aku macam macam tu lah. Mana pagar, Mal? Ini kau ingat apa? Rumah flat ke apa? Ada pagar. Budak belakang nak ambil gambar tadi, tapi dia malu tu. Lepas tu lagi satu. Okey, dia macam ni. Kalau macam contoh kan, korang kalau kat live habis kan, masa korang kat live habis, baru-baru ni aku ada perasan, aku duduk, aku dalam live, aku duduk dalam live habis masa tu. Tapi aku diam je. Aku pakai kunci masa tu. Aku duduk dekat Mosen, banyak malkusyah. Benda tu yang sebenarnya orang nak, korang tahu tak? Benda tu duduk penuh malkusyah. Benda tu supaya ingatkan habis. Benda tu je. City baru besok tengah hari, maybe besok. Dan nyamuk dah pula. Gunting rambut ke ya? Mal, buat pagar lah rumah. Malam ni aku buat pagar, nanti kau tengok. Tapi bukan pagar rumah. Aku buat pagar gigi. Kejap lagi aku pergi klinik. Aku nak kena sambung gigi, lepas tu aku buat sekali package. Dengan pagar gigi. Lepas tu Ahad minggu depan pula aku dah kena panggil pergi buat muka pula. Lepas ni kau jangan tanya kenapa muka aku bapak handsome siut Mal ni. Kau jangan ingat orang yang macam aku ni muka buruk tak boleh handsome. Kau tu terima kasih juga yang kepada orang yang panggil aku tu. Kalau tidak sampai ke sini lah muka aku sampai ketua. Dia panggil aku semalam, dia call aku. Hello, Assalamualaikum, ini Tuan Firmal, Tuan Ikmal ke? Boleh saya cakap dengan Mal Kodok? Ni saya lah. Kenapa ya? Ada urusan apa-apa? Saya daripada pihak adik-adik. Saya nak ambil awak untuk kedatangan kedai kita orang. Terpulang kat Encik nak buat video ataupun tidak. Tapi kalau nak buat video pun okey, kalau tak nak buat video pun okey. Kami okey saja benar-benar, tapi buatlah video kan. Boleh. Untuk apa tu? Untuk rawatan muka. Sekarang muka Encik saya tahu seperti mat bangla yang duduk kau tanah, kau isi rumput, cabut-cabut rumput, buat bangunan, seperti itu. Mungkin lepas ni Cik Mal Kodok akan jadi seperti Joe Fizlo. Bukan Joe Fizlo. Apa? Joe Fizlo bukan artis Korea, Syak. Joe Fizlo tu lebih kurangnya muka aku dengan dia, tak ada beza pun. Artis Korea siapa? Artis Korea lebih kurang Merkin, lebih kurang lagi Beng apa yang ana dicorah, seni dicorah, singkin dan na. Tu apa nama dia? Wahab. Bapak dia Wahab, bukan Wahab. Big Bang, G-Dragon. Lebih kurang G-Dragon, Big Bang. Aku cakap boleh cik. Okey, Ahad minggu depan lagi. Kau tunggu malam ni aku akan buat gigi dulu. Gigi kanan. Lepas tu aku kata cap buat pagar.
bagi otter balik walaupun tanam gigi tu. Lepas tu aku akan pacak sikit muka aku. Lepas tu rambut aku akan turunkan semua. Pasal aku kat situ, anda cerai. Pani aku live tadi cakap macam ni dah aku cakap, anda cerai sendiri. Monggo sih. Mencing dia, li chong wei dia. Kau lepak lagi. Macam gitu okey tak? Tak ada, tak okey lagi. Tak okey lagi. Aku tak boleh tinggal kereta, aku pening kepala lah. Tinggal kereta nanti tak ada kereta nak pakai. Li kodoh. Habis tak marah ke mal? Ada macam tak ada. Tak marah pun. Sebenarnya tak boleh. Dia tak marah pun. Dia memang tak marah. Itu sebenarnya lagi bagus aku rasa benda tu. Sebab nanti kalau contoh manalah tahu tiba-tiba aku dia pilih permanent ke kan, kita bukan tahu kan, tiba-tiba kita dah ada dah YT kita. Betul, sama je. Dah ada fanbase sendiri dah. Lagi senang. Nyanyi lagu Kutu Makutu kan. Kutu Makutu dia nyanyi Lana. Kutu Makutu. Kutu Makutu super Lana. Kutu Makutu. Camera roll and action. Man makin kacak lah. Tumpah lah. Warna rambut warna biru. Alamak, bateri aku nak habis lagi. Okay, yang mana tak follow aku, follow aku dulu Malam ni aku nak live ke? Bila konten Mal? Besok tengah hari. Korang jangan lupa kalau yang mana tak pergi tengok aku punya YT, korang pergi dah tengok dulu. YT sih korang pergi tengok. Sekejap geng, saya nak bakar rokok sekejap. Korang tunggu tau. Korang tunggu bro, sekarang dah kaya apa kata tindik hidung. Aku memang dah kaya. Ni nenek kau kalau kaya pun sekali pun nanti kan, kalau anda kata aku kaya nanti, kau ingat aku nak tindik hidung, tindik telinga, kau ingat apa? Kaya je keluar Islam terus. Kau je lah. Sampaikanlah rinduku kepadanya di sana. Kau mengumpat aku Kau mengumpat aku apa? Intro YT apa Mal? Nanti kau tengoklah dekat konten aku. Dia paling best. Aku ada jumpa dekat salah satu komen. Kalau kau pergi tengok dekat video aku yang aku post tu kan, kalau masa aku invite pula dah, yang masa aku post tu, nanti korang akan tahu. Kat komen tu aku ada reply satu tu je. Outro je tak ada lagi. Later siapa ambil? Kiwak aku later tak ada siut. Aku letak sini hilang. Mana pergi later aku? Pergi ke kedai membeli cokodok. Tak. Bukan yang tu. Tak ada. Kalau kau tengok kat video aku tu baru beli. Baru kau tahu. Kan dia mana? Di jalan. Bang, abang duduk rumah Cina ke? Kepala nenek dia aku duduk rumah Cina. अरे 8,000 बराबर नहीं सर 8,000 सारा नहीं देते हैं साल को मेरे निकाल के 8,000 रुपए वो 4,000 के kau balik berapa नेट भाई बहन पहले दवाई तो तू तेरे 8,000 pula kan? कसम नहीं Kepala otak kau. Siapa siap?
Invite Kak Bella mal. Segan lah saya nak invite Bella. Aduh. Weh. Keluar. Bukan tu ah. Keluar. Macam tu je kau belah. Ha? Tak ada ia pun Assalamualaikum dulu ke? Engkau invite aku lepas tu. Aku kejap lagi sekarang budak ni kejap lagi. Ada yang tidur dengan aku buat kejap lagi kan. हमारा भी टाइम आएगा हमारा छोड़ो सड़िया Kau tadi main skuter ni kau balik rumah lepak rumah pula. Kau ni apa masalah kau ni kena? Aduh. apa Aku pakai invite siapa-siapa. Aku tak kenal pun dah aku invite. Lepas tu aku ajak borak. Invite Kak Bella man. Tak berani aku nak invite Kak Bella. Segan. Kak Bella cari. Kak Bella cari. Kau menipu je Kak Bella cari. Menipu kau. Kau suka menipu. Ya dia cari. Kejap lagi aku invite aku cakap Kak Bella cari ke? Bila pula aku cari? Kau lagi menipu. Lantak kau lah Mal. Nanti kau tak dapat permanen. Aku invite dia. Kak Bella pun kena ni restriction. Dia kena warning. Kau nampak kau menipu tu. Sumpah aku dah cakap kau menipu. Kau tengok keyword je korang. Kau nak menipu pun agak-agak lah kau. Kau ingat aku bodoh sangat. Tak pandai. Aku dah selalu kena kencing dengan budak-budak ni. Tapi betul lah. Mal betul dia cari. Aku takut lah bro nak invite dia. Cepatlah dia cari tu. Mana ada dia cari kau nampak. Aku dah cakap dah menipu. Tak permanen kalau kau tak invite. Tak nak. Aku segan dengan dia. Takut. Takut bro. Bella cari bang. Aku tengok dia cakap. Kalau budak ni aku percaya. Sebab dia selalu aku nampak dekat komen. Sekejap. Mana tadi dia cakap.
Hilang dah komen tu. Alamak, komen laju sangat. Tak ada cari Iman. Kata hati kental, cari Iman cepat. Aku tengok tadi dia cakap cari kau. Okay, aku invite dia. Aku invite dah tu. Agak satu kan? Masih saya jual kawan lama. Ya, Bal? Akak tengah berniaga ke? Ha? Tak, akak kena ban dah. Tak dengar. Akak kena ban. Kena warning. Akak kena ban? Kena warning. Siapa kena warning? Akak sebab dia keluar kat sini. Alah, asal kena ada dua ni? Ha. Weh, Kailah takut jadi kan terpadam kau lagi. Penting tu pesawat belakang. Jap. Lepas tu, Aku takut tu. Kau pergi cakap kat akak kena end dulu. Cakap kat akak end dulu. Kan kejap lagi dia terpadam masa kau aku. Kau pergi cakap kat akak kena end dulu. Kan kejap lagi kan dia terpadam account dia macam aku, hilang terus account. Dah tak ada apa dah. Dia dah end. Kalau dia dah end dia boleh live balik. Kau nampak sangat menipu. Dia mal, apa tu dia tengok. Kau tipu aku. Dia cari aku. Sebab tu aku malas percaya orang ni. Kalau dia cari aku tadi mesti cakap, oh ya yeah, man. Game. Terima kasih siapa yang bagi kereta api tadi. Siapa yang bagi tadi kereta api Tak apa bagi tadi kereta api. Tak keluar nama Betul lah dia cari Mamal. Dia cari Mal. Oh iya ke? Saya minta maaf lah kak. Saya tak tahu diorang ni betul ke tak betul ke. Saya tak tahu. Cerap. Cerap. Terima kasih. Ya Allah. Sayang kau cerap. Cerap ni menyusahkan je. Tahu duit banyak. Bila nikah Mal? Bapak dia bila pula aku cakap aku nak nikah ni. aku lagi berisik di luar gak kedengeran, Kak. Lagi berisik. Berisik tu apa? Iya. Oh ya, okey. Gak apa-apa nanti gue invite lagi Kakak, makasih ya. Ya, gak apa-apa. Cantik banget kau. Okey, bye-bye. Geramnya aku dengan dia tadi. Lagi sedang berisik ni. Thank you. Gatal ni. Bukan gatal. Kau kena fikir. Kau kena berfikir, tahu tak? Macam sekarang ni kan kita kan hidup kena single. Bila tengok awek macam tu lagi macam kau sebagai seorang lelaki mesti ada perasaan macam tengok perempuan tu macam aku tengok perempuan geram tu mesti ada. Behave Mal, bapak betul tengok Mal.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah main Willy pula. Dah kada main belajar main Willy pula. Sedap dah. Ha? Dia tayar dia tayar pump ke tayar biasa ke tayar macam Tepang. oh tayar pump lah, bukan tayar macam tayar ketah-ketah plastik tu. Reverse. Boleh undur? Mengencing. Alah, bodoh. Kau buat macam aku tak kenal. Kau try undur jauh. Tak boleh, dia Itu tak boleh. kau lah. Nampak itu kan yang tolak guna kaki. Aku tak nak Willy lah. Dia nak main Willy. Willy naik pintu ke? Sabar. Dia lembut lagi. Tak, dia kalau kau nak Willy kau kena main zombie. Letak satu kaki kat bawah. Lepas tu kau pulas. Kau kena pulas. Tak kuat. Azan. Maskering. Bola aku apa? Bola aku 10. Mandi-mandi ni. Kau ni tahu tak azan? Kau bagi aku makan shinggam pula waktu azan ni. Masya Allah. Malam main bola? Ya, main bola. Malam pukul 10. Aku tahu padang mana. Kau pergi tengok kat Laruka padang mana. Kalau kau nak datang tengok, pergi tengok. Kau boleh datang tengok. Kalau kau nak datang. Mana ada Pakcik Rudi? Kau biar betul. Pakcik Rudi dia dalam live aku. Ada Pakcik Rudi. Kau menipu. Dia komen tadi. Dia komen apa? Pin mana? Pin. Mana Pakcik Rudi? Pin. Sudah pin lu. Dia komen menantu abah. Ni Pakcik Rudi. Hey bro, Pakcik Rudi. play the Aisyah game. sihat? Play the game. One game. Brother, one game, please. الذي ودع تخلف البيئات Pakcik Rudi. Okey geng, saya ini kalau Pakcik Rudi tahu dia masak aku. Tapi yang tu bukan Pakcik Rudi, itu Brody Mobile Legend. Dan rekod mal. Wait bro, gua gurau bro. Tu je buat main bro. Ini benda bahaya bro, jangan bro. Pika?
Ya. Satu match aja. Siapa? Boleh. Saya tidak pilihan aman. Maksud wiwinya apa ya? Maksud wai-wai? Tut. Apa kabar kamu? Baik. Udah makan? Udah. Makan apa? Makan Sayur. sayur. Okey. Semoga sihat selalu ya. Amin. Tak nak pula kau cakap man. Tadi kau bahan orang. Ni kau rasa kau. Makasih. Sama-sama. Bagi sana geng, jangan bagi aku tak apa. Bagi kat sana lah geng. Makasih. Ya, enggak apa-apa. Kita sama-sama umat Islam bantu-bantu. Ya. Adik, biar deh. Biar apanya? Korang boleh tolong sebelah Makasih. Ya, sama-sama. Bagi sebelah lagi. Bagi dia menang man. Ya, macam mana nak buat menang? RM25. Makasih. Makasih. Kadang-kadang kan, okey macam ni aku nak tanya korang Korang pernah rasa tak reti bersyukur? Korang pernah tak rasa? Kadang-kadang aku jujur lah. Kadang-kadang aku pun sendiri pernah juga rasa macam dalam diri aku ni yang tak pernah bersyukur dengan apa yang aku ada. Betul tu? Aku pernah tu. Makasih kakak-kakak. Macam diorang ni apa pun tak boleh buat. Kau tengok. Kalau macam ibaratkan benda ni terjadi dekat korang. Korang rasa nak buat apa? Nak kerja tak boleh. Semoga rezekinya cici. Nak bagi duit pun tak boleh. Nak beli apa yang diorang nak pun tak boleh. Betul? Kita ni macam aku bersyukur je aku dapat macam ni. Ya, walaupun tak handsome ke, orang kata aku tak handsome ke apa ke, lantak lah. Betul? Janji aku Makasih. cari duit boleh hiburkan orang, boleh cari duit sendiri, Makasih boleh rasa kakak. nikmat dunia. Kalau yang macam gini kau rasa dia boleh rasa ke nikmat dunia? Aku tanya kau. Sebab itulah Makasih. banyak kali aku pesan bersyukur itulah benda yang paling penting dalam hidup kau. Nampak? Dia walaupun dapat benda yang tak besar, tapi nampak diorang appreciate benda tu. Walaupun harga dia berapa je. Makasih Kalau kakak. orang-orang luar kat sana, kalau kau bagi trade pun belum tentu dia ucap. Tadi. Makasih. Semoga Aku bersyukur. Dia aku RM10,000. banyak rezeki ya. RM10,000, RM20,000. Dia aku. Alhamdulillah. Benda yang susah orang nak ada. Makasih. Kadang-kadang kesian tengok orang macam ni. Tapi nak boleh buat macam ni. Betul. Makasih. Allah dah turunkan benda tu macam ni kat dia. Aku cuma perlu bersyukur je apa yang diri aku ada sekarang. Cubalah benda ni yang jadi kat macam Makasih kakak. jadi benda ni kat aku. Cucu. Makasih. Makasih. Muka aku tengok. Makasih kakak.
Ya, bahagia dia, bahagia kita kak. Jagi aku ambil rokok ni, aku live tau. Makasih. Dia kena bola ni akan dia. Lancar bisikletnya sehat selalu. Iya. Iya, okey Ririn. Bye bye. Semoga sehat selalu ya. Okey, abang mau. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tak, ni aku nak tanya kau boleh? Boleh, tanyalah. Aku baru tadi invite seorang orang OKU ni. Okay. Dia memberi impak yang sangat besar dekat aku. Okay. Betul, facility. Thank you, facility. Tak nak, Nasha tak nak kiss-kiss tu. Nasha nak singa. Singa satu. Okay. Apa? Man? Yes? Aku dapat nikmat benda tu. Dia sebagai seorang OKU, dia boleh cari duit apa semua. Tapi aku nak tanya kau lah Okay. bila nak jadi lelaki balik? Aku akan jadi laki balik, Mal. Lepas kau dah keluar daripada AI ni, kalau kau get back dengan aku. Apa lah? Aku nak get back dengan kau. Yes, please. Aku suka aku suka laki pakai baju pink. Aku suka laki jambu. Aku suka laki jambu. Aku suka laki jambu. Laki rambut kuning. Aku suka. Mal, kau makin handsome sejak keluar dari AI. Mal, aku nak get back dengan kau. Aku tak boleh lupa. Aku tak boleh move on. Kau tak boleh move on. Kau macam pasal lah. Ada masalah dengan aku. Kau nak suruh aku apa? Lagu pedang. Kau kata tak. Kau nak suruh apa? Arbok. Tak lah dia. Gila memang manusia. Kata zaman-zaman sekarang aku pun nak ceramah dia. Aku dah ceramah balik. Payah. Sebab tu cakap pun korang. Sebab tu kata bersyukur lah. Bersyukur. Apa dia? Bersyukur. Bukan tahu cukur. Cukur aku pun pandai. Kadang-kadang bulu dah lebat dah cukur lah. Ini takkan aku aku tahu aku terdesak sangat cari perempuan apa semua. Tak ada sampai terdesak cari lelaki. Masjid ha? Masjid tu. Pergi masjid. Pergi masjid apa pakai zuar pendek Kau betul-betul murtad apa kalau Islam ah? Masalah jalan kaki, bingung jalan kaki. Main bola lari? Aku sampai pun tu nak panjat pagar. Ya ke? Aku nak cakap apa banyak panjat beli tak? Tak, masalah dia bubur lah satu pintu ke kat sini ke kan. Main bola ke malam ni je? Wait, bola malam ni kat mana? Bangi. UKM. Jauh ke ah? Naik kereta siapa Melai? Dia Alfa pergi ah. Dia nak tinggal seorang-seorang. Apa yang terjadi kat rumah? Cukuplah aku kena seorang-seorang kat rumah. Dah tak nak dah aku duduk seorang-seorang kat rumah. Dekat Bangi, Bola Melai. Korang tak payah pula datang pergi tengok pula. Baik man, KK Cerap. Terima kasih Cerap banyak-banyak. Kena apa Mal? Kena kacau ke? Ada lah, aku malas nak cerita lah. Malas aku nak agak. Nantilah aku cerita. Ke kau nak aku cerita? Kalau kau nak cerita, kau pergi tengok konten YT aku dulu. Macam ni. Okay, dengar sebelum aku gerak ni. Sekarang ni aku dah ada intro, betul. Aku dah ada intro untuk YT aku. Lepas tu korang doa